Okey, aku nak tunjuk sikit masalah brake. Okey, macam ni. Mari sini. Okey. Kereta ni dia ada sistem brake. Sistem brake ni dia memang pakai minyak lah. Bila pakai minyak macam ni, minyak brake yang kereta yang dah 9 tahun ke atas, pergilah cek minyak brake. Boleh tengok nampak macam ni. Ni mungkin sebab dah malam, dah gelap kan. Tapi jadi keladak macam ni lah. Macam kalau tengok air sungai. Dia macam ni. Yang ni sebab aku dah buang minyak brake. Kalau sebelum buang minyak brake lagi banyak keladak. Bila macam ni jadi satu masalah, dia pakai untuk lontar dia pakai, dia tak servis minyak brake, masa pump ni rosak. Asalnya boleh servis minyak brake, bila dah terlampau teruk dia akan berpasir lah. Berpasir dia macam kasar. Dia pakai masa pump ni rosak lah. Bila masa pump rosak, owner ni pergi hantar servis. Masa pump. Bukan tak boleh servis masa pump ni, tapi kebanyakan dia kalau dah bercala biasanya memang tak boleh servis. Okey, salah satunya tengok, dia pergi letak gam. Benda ni kalau dah bocor memang bocor, tak payahlah isi gam ke. Nampak dia letak gam gasket. Berapa tebal gam gasket ni, dia letak gam gasket, lepas tu dia tampal. Jadi memang istilah benda ni dia tak payah perlu gam gasket. Memang tak ada tak perlu pakai gam gasket. Jadi bila ada gam gasket ni nampak sangat. Sebelum ni owner hantar, bengkel tu nak senang cerita, dia letak gam gasket, dia tutup. Sebab benda ni dah ada bocor. Bila bocor bermaksud dah ada kerosakan. Kerosakan dia tu memang kena bela, sama ada tukar ataupun ganti kit dia. Tapi kit dia ni memang tak boleh ganti sebab terlampau teruk. Maksudnya body dia dah sap, dia dah cala. Okey, jadi macam ni. Yang kedua pula. Okey, bila kita dah ganti masa pump, kita servis minyak brake dia ada berlaku tersumbat dekat body pump. Body pump ni dia ada celah bawah ni. Memang susah sikit lah nak nampak, tapi dia ada salah satu body pump. Bila body pump ni dia dah tersumbat, dia belah celah ni, nampak ni? Ni body pump dia. Okey, bila dia dah tersumbat, berlaku pressure tu dia tak cantik. Bila kita pump brake, memang minyak tak keluar, belah belakang tak keluar. Jadi bila tak keluar tu kita servis lah. Kita servis tak boleh juga servis. Kita tukar body pump, barulah ada minyak keluar 4 tayar. Dah jadi kos. Daripada minyak brake, servis minyak brake, bila tak tukar minyak brake, menyebabkan rosak masa pump. Bila masa pump dah rosak, nasib tak baik, body pump pula rosak. Body pump tu dia dah jam. Kita nak servis pun dah tak boleh. Jadi body pump kena tukar, dah banyak kos. Jadinya siapa pengguna kereta 9 tahun ke atas pergi cek minyak brake. Kalau anda kata kotor, tukar. Dapat tu?